welcome back to my channel. So, hari ni kita nak pergi basuh motor. Dah lama tak basuh motor. Sekejap. Section 7. Lalu basuh kat situ lah, dengan Sofian. Dah lama tak pergi basuh sebab itu di motor ni. Lepas tu pergi BC, lepas pergi BC pergi spot apa semua. Tak sempat nak basuh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama tak jumpa. Sihat, Sihat. Dari mana? Ha? Dari mana? Dari rumah. Lama tak cuci sebab ni. Satu bisi Banyak motor. motor late. Lama tak cuci motor. Ni abang kesian kita. Itu boleh? Oh, foto Mat. Belum ah. Setelah beberapa bulan tak basuh ni. Okey. Kunci kat situ kan? Takut dia goyang. Betul. Facebook pun dah ni dah. Dia hilang warna. Kena naikkan warna tu. Debu. Hey. Lama betul tak bawa motor. Bukan tak bawa motor ni, selalu bawa. Lama tak hantar sental. Dah atas sempat. Tengok nanti lepas cuci pula. Oh, basuh dengan air. Nampak gilat lah. Lama sangat dia tak kena air. Air hujan. dia guna air biasa, air bukan biasa-biasa ni kan. Air premium. Cuci sebab dah lama tak cuci. Bukan sebab ride Oh. Sabun pun sabun premium guys. Oi, ini dah botak ni bang. Dah botak tu. Guys, kena bagi kat saya. Walaupun tak muat kan. Oi, ada dry clutch guys. First time nampak ada before dry clutch. Oh, dia ada damper dalam ni. Oh, klik. Cuci dia keringkan pula. Sekejap je, tak lama pun. Oh, banyak motor hari ni. Dari 3 biji. Dah pelak. Lepas ini tu gelap. Oh, nampak dah bersih sikit. Sekejap. Oh, silap lah. Okey. Ni apa balik ni apa? Abang ambil nombor saya, abang miss call. Rantai dia memang warna emas rupanya. Ingatkan warna hitam. Lama sangat tak masuk ni. Kira-kira lah beli dengan IC pun mahal. Aduh. Oi. Betul-betul detail guys. Banyak proses. So dia akan basahkan, lepas sabun, lepas dia lap-lap, lepas tu dah sekali hitamkan kan? Betul. Water wax sekali lah kan? Sekali water wax. So jangan risau kalau walaupun dah basuh, kena air hujan pun tak adalah watermark tu. Pentingnya water wax ni. Betul. Hitamkan pula. Gila ni. Confirm. Ni dia spray tu silikon spray. Ini dia akan wax. Oh lah lagi gila. Oh. Beza tadi tu. Tengok ni.
Cantik motor. Motor siapa ni? Siapa lagi nak puji kalau bukan Ji? Kan? Alah ni bang sikit. Tu pun dah naik dah ni bubble tu. Kena Oh, berkabin. Tapi ni okey, ada member tu dah teruk dah 2 tahun ni. 2 tahun dah okey lagi, cantik lagi. Message guys. Walaupun beli sendiri tapi ya. Oh, iya baik dah. Salah apa? Aku okey ya. Oh, cerah kat luar. So kalau korang nak datang kedai ni, dia dekat section 7. Rasa je Bike Detailing, Bike Republic. Siapa saya IG dia orang. Itu saja. Bye. Assalamualaikum.